Kembali dengan Mazlul di sini. Kita akan Apalah. Hai semua orang. Ada mau di sini guys. Sorry, potong. Ada. Masuk. Cepatlah. Ready. Kejap. Kita akan bermain game demonology dengan job set baru. Map dia adalah map di kedai ini. Mana kedai dia? Oh ni. Bodega. Okay, jom. Sebelum itu korang boleh like dan subscribe dulu. Okay, start langsung. Korang jangan like channel Mazlul guys. Subscribe channel Adam Au Gaming. Weh, apa ni sabotage? Sabotage. Dah masuk dekat dalam kedai. Amal lepas ni kita try. Ni level berapa bang? Medium ke apa? Easy. Easy sangat. Tak apa. Dah semua. Buka lampu ke? Spirit dulu lah. Cakap dulu. Assalamualaikum. Kita tengok dia ada apa. Berapa suhu ni? Ni macam nak buka lampu. Gelap gelap sangat ni. Kita pergi tingkat 2 dulu. Ada tingkat 2 Ya. Turun. Gelap sekejap. Apa? Weh, buat apa baik? Weh, first time aku dengar dulu ni cakap siap Okay. Kita buka lampu dulu. Kita cek suhu dia dulu. Kita cari dunia rumah. Kita cari dua bilik dulu. Ini rumah ke kedai ni lah. Weh, ni 14 suhu. 14 suhu. 14. Mana? Kat sini. Kat tandas ni. Kita bercakap dulu. Set up. Mandi dulu. Kita set up kat sini Kenapa? Awak. Awak je tolak awak. Aku tak tahu nak. Sekejap aku nak set up. Aku dah ambil lain. Okay. Oi, aku nak tanya ni suka hantu. Dua. Okey. Dua. Sinilah dua atas tangga ni. Dekat tangga ni dua. Okey, maksud dia baru nak pergi tangga. Relax lah, Bo. Relax. Tak ada apa-apa pun. Apa kata aku takut? Aku cakap je. Betul tak kan? Kalau kau tengok dalam video aku tu, aku dah berani. 8. 8 Okey. Weh, ada. Laser. Nombor apa ni? AMF. Cepat AMF. Lawan yang tu dia. Dia bukan tutup lampu. Lari. Cek jurnal. Saya jadi cashier ya sini. Okey guys. Ama, kalau boleh buat video terlalu siap. Bana hard mode. Okey. Okey guys. Korang tolong guys. Cepat tolong kita orang guys. Supaya kita orang semangat lagi nak buat konten atau video yang lain. The Wither. Video? Alah, ni senang sangat. Pakai spirit. Alah. Ada gula. Ada ops. Allah. The whips. The whip. Dah, jom lah. Senangnya. Kita buat medium lah nanti. Buat medium. Easy, senang sangat ni. Baru hard Okay. Kalau saya memang lempang owner game ni. Betul. Tiba-tiba skill water kan? Tak mungkin. Itu memang aku benci je. Aku nak beli barang tu. Kenapa mic ni? Kita buat dia berkata medium pula. Tak langsung. Apa ni aku tak beli lagi bang? Tak apa. Tak beli. Kita guna yang ada je. Oh, Mac ni lagi. Okey. Komputer. Macam biasa apa ambil EMF dengan MA laser. Laser biar aku ambil. Apa aku dah ambil kan? Aku ambil buku lah. Okey. Kita kena cari dulu atas. Macam mana buka lampu dia? Tu. Lampu dia tak ada. Memang dua lah sini. Ama, kita cetak kamera dulu sini bang. Sekejap, buka lampu sekejap.
Mana lampu dia? Barang jatuh. Barang jatuh. Lima kan? Tak mungkin. Mana dia bagi elektrik ni? Elektrik dia dekat mana? Aku rasa Challenge kita kali ni ya guys. Challenge kita kali ni. Walaupun dalam hard mode, kita jangan mati. kejap ini medium lah. Yelah, tak kisahlah apa-apa level pun. Tapi jangan mati. Jap. Asal aku nampak bayang-bayang tadi? Bayang-bayang. Amat sini mah. Ya, bayang-bayang. Ini ya. Mana? Oh, salah lah. Itu. Oh, berapa tu? 5. 5. Lari. AMF nombor 5. Gue tak ya. AMF nombor 5. Dia challenge sekali. Assalamualaikum. Amat sini bang. Kakak ada laser. Tak ada di sini. Betul kat sini. 20. Oh, 9. Kat sini 9. Kejap. Ni 9. Betul lah. Freezing. Ke Biasa. Belum bawa kosong. Kejap. Aku nak ambil black light lah. Asyik 2 je ni. Kejap. Tak ni. Menarik ya guys map ni. Menarik. Betul. Ya, aku cuba cakap dia bang. Jom. Sini. Ada headprint. Oh, mana? Kat sini yang settle dia ni. Sini. Halo. Sini. Kat bawah ni. Bawah. Entry. Tinggal demo dengan Phantom. Terasa demon. Ikut. Sabar. Kita langsung dulu macam mana demon. 5. Apa ni? Oh, 30. 15. Demon dia freezing. Kalau demo freezing. Phantom. Go top. Aku nak tengok dia. Apa tu ni? Ada 661. Dia tak menentu. ada go top. Ada gosok. Phantom lah. Kalau salah aku lompat game. Phantom. Dah balik. Senang je. Medium ni senang. Senang je. Kita cuba hard mode jadi. Okay, jom kita cuba hard mode. Tiba-tiba mati kan. Apalah Adam ni. Kalau salah, salahkan Amar je ke? Awak jangan salahkan. Tak, salahkan Adam. Betul. Ada. Dah pro sangat. Sabar. Bagi aku nak ni. Nak guna rumah yang mana? Map mana? Rumah yang ada basement. Sabar. Rumah yang mana? Ada basement. Ada basement. Yang ini. Okey dah, tak ingin. Ready. Okay. Dah. Let's go guys. Let's go. Kita hard mode je. Ya, hard mode. Susah ni. Kita hard mode dia kena extra sikit. Ambil laser projector lah. Amar, aku bawa kamera dengan cross emang. Ke dah bawa EMF? Kamera tinggal dulu. Bawa EMF kot. Kamera kita tinggal dulu. Kita bawa EMF. Kita nak tengok dulu kan. Inilah. Jom. On-kan. Lala tiba masuk terus mati. Kejap. Kita buat 2 kali hard mode ya. 20. Buka lampu dulu. Gelapnya Masya Allah. Biar aku bukakan. Dah. Dah buka dah. Terangnya. Kamera ni kita
Kita cuba Jom. macam. Alamak, cuba kita pergi the basement. Bila aku nak check dulu dengan suhu dia. 19 kosong. 22. Tolong. Tolong. Berani dulu. Tapi murah. Awak ada suara tadi awak. Kita ambil gambar apa ni? Fotos. Mana gambar tu? Kau gambar apa lah? Tak, aku tak ambil gambar hantu. Aku saja je nak ambil gambar. Kau kan? Aku cuba pergi basement. Astagfirullah. Aku dapat. Tadi dulu lah. Bilik perempuan tu dulu. Sekarang kita dah jumpa di bilik ghost tu. Okey. Keluar dulu. Keluar dulu. Keluar dulu. Kita set up kamera dekat bilik perempuan. Faham? Jom. Ya, aku ambil kamera. Okey. Bilik perempuan. 13. Oh, 13. Ha? 13. Suhu dia. Dia nak rasa freezing. Kita dapat. 11. Dua. Sembilan. Nama ke lima. 5. Lima. Ya, aku ni gelap siap. Gelapnya dalam. Ni kat mana ni? IMF nombor 5 lah. Oh. Okey. Aku tak nampak gelap sangat. IMF level 5. Nombor 5. Sabar. Kita cuba tengok dekat dalam ni. Aku kena flashlight ya. Hai. Ya. Tak apalah. Weh, ambil buku, ambil bunga semua. Kau ambil bunga mah? Aku punya inventory dah penuh dah. Kau ni. Weh, 4. Weh, laser projector. Weh, aku mati. Weh, aku mati. Masa hang ni. Laser projector weh. Hah? Laser projector. Lari. Paman lari bang. Aku dah mati. La ilaha illallah. Hantu dia macam mana bang? Hantu dia? Dia tak boleh tengok hantu lah. Hantu dia semua semua hantu dia sama je dunia bentuk dia. Yang tinggal shadow, spectre dengan red je. Aku rasa freezing lah. Cuba kalau freezing spectre. Aku rasa freezing. Aku takut sama kau ni Syah. Weh, spectre weh. Spectre. Aku rasa spectre sebab suhu dia semakin menurun. Semakin menurun sampai macam dah nak habis kot tadi. Okay, kita cuba tengok kita cuba Kita cuba Kalau salah jangan salahkan Jangan salahkan Kalau salah unsubscribe. Gerak subscribe. Adab aku. Spectre. Mantap. Ya betul, sukses spectre. Baiklah, malas sekali. Tapi aku 35. Aku mati je. Minus 35. Tak apalah. Tak apa, aku mati tapi kau berjaya. Tak apa. Hai. Alamak, aku dah tak ada cash. Aku boleh ready terus lah. Sekejap, saya buat thumbnail.
Start. Baiklah. Sabar. Let's go guys. Let's go. Kita main hard Lagi lagi. satu kali lah. Ini yang kedua. Lepas tu lagi satu lah. Lagi satu ni. Yang ni second lah. Yang kedua aku bawa IMF dengan Turbo. Aku lah Turbo. Nak buat. Lampu tu. Dah ni memang pintu dia tu buka. Bukan pintu dia tu tutup ke? Itu lepas tu. Adakah dia memang menjepit kita kata sini? Sekejap. Kat sini dulu. Kenapa macam Garam. Amat tutup lampu lah. Tutup lampu. Memang dah tutup lampu lah. Atau cerah lagi. Satu. 20. Mana? 6. Betul Brazil. Dia letak tengah-tengah ni lah. Dua. Alah, jangan makan saya. Saya letak garam dia kat mana? Kita letak garam kat sini. Salah. Asal garam pula ni. Ni garam dia supaya kita masuk hidup. Sorry guys, ada suara motor. Dah lah. Kita simpan dulu garam ni. Apa tak tahu ni lagi. Simpan garam ni letak sini. Menyala lagi. Amak, kau pilih bak. Okey. Alah, dia ni. Alah, dah habis. Aku rasa IMF nombor 2. Kalau cek balik lah. Kat sini tu dia 17. 12. Nombor kecil. 17 tu agak sejuk. Yang lain tu macam 19, 18, 20, ini 17. Kita cuba buat freezing. Sama kali. Ya macam kat sini je. Kat sini lah. 16 kat sini. Amak, profil tak apa. Weh, sini. 2 darjah. 2. Freezing. Sini. Ambil buku. Ini berapa? Weh, minus. Freezing. Freezing lah. Mana freezing ni ni? Tutup pintu lah. Tu. Lari. Weh, apa sebalik ni? Kamera. Kau pergi betul kan? Mak, pasal tu di bawah. Ha? Mana bawa? Mana? Pasal tu di bawah.
Dah. Dah. Dia sorok mati. Aku boleh sorok. Tak aku yang mati. Kena apa ni? Ush. Kenapa ada macam tu? Kenapa suara ada macam tu? Mati? Kau mati. Kalah sama-sama guys. No way. No way, kalah. Aku dah suruh. Kau dah sorok. Aku pun cuba nak sorok tapi kurang cepat. Dia langsung bunuh aku Wih. Weh. Okay, aku rasa tu saja dulu. Korang boleh like dan subscribe. Bye-bye. See you in the next video. Adam, kita cakap bye. Cuba cakap bye. Bye. Bye.